Batuk tu actually good. The more you cough, the faster you heal. Kalau dia batuk, batuk tu tak hilang-hilang, adakah bermaksud dia masih ada kuman tu, atau dia ada benda lain, atau dia akan menyusahkan orang lain? Batuk infection ada dua. Batuk berkuman, batuk keradangan. So, batuk keradangan dengan batuk kekumanan berbeza. Batuk kekumanan, korang mungkin demam. Panas sebab tengah berperang. Batuk kekumanan, korang jadi lemah. Sebab virus tu dah take over. Mungkin virus tu menang. Korang batuk, virus tu menang, korang jadi lemah. Batuk keradangan, korang rasa better. Korang dah tak demam. Tapi still cough. Malam-malam still cough. Tapi korang feel good. Siang mungkin boleh pergi kerja. Kena bezakan dua ini. Okay? Sebab bila batuk keradangan, rawatan dia lain. Rawatan dia kita bagi steroid. Redamkan balik immunity tu. Bagi bersih sikit. Tapi korang sebagai orang yang berbatuk tu, korang tahu korang tak jangkitkan orang dah. Batuk tu actually good. The more you cough, the faster you heal. Batuk tu fisiologi badan untuk buang kuman. The reflex. Okay? Tapi waktu korang demam, korang batuk, korang keluarkan kuman tu. You will infect others. So, bila demam tak sihat, jangan batuk di public. Tapi katakanlah korang dah sihat, dah apa, still batuk, batukkan aja kalau duduk dalam kubikel bilik seorang-seorang. Batuk je. The more you cough, the faster you heal.